Adik makan apa? Ha? Ha? Apa? Nantilah panas sekarang. Sebab air kuat, air tak. Kita pergi tempat lain. Aduh, dia boleh jatuh pula tu kolek tadi. Ni masalah ke lah. Lagi tak berendam lagi tu. Dek, penyu besarnya dek. Mesti penyu. Dek. Tak payah nak menangis dek. Tak apalah. Ni. Dek. Penyu dek. Dek. Ni apa? Kau apa dek? Ha? Ha. Jom. Tengok sana. Ada kolam dia. Jom. Mana? Dek. Banyak anak dia dek. Ini sini dek. Cantiklah penyu dia. Dia datang kat adik dek. Ha, dia tengok adik. Ha. Ha, dek dia datang kat adik dek. Ha. Jom sini. Anaknya comel kan? Comel kan anak dia? Ha, tu sana kolam. Ha. Itu, jom. Sana jom. Kolam. Ada tak? Mana? Sana jom. Mana penyu? Ah, ni dek. Ni dek. Dia datang sini dek. Kan kamera ni nanti terjatuh dalam air. Mana dia? Tak apalah. Ambil gambar. Tak nak makan. Itu Oh. besarnya penyu. Wah, sini pun nampak penyu. Ha. Ni. Ha, ada 5 ekor. 6, 7. Sini banyak ni, sini banyak. Besarnya penyu. Dia sama tahu. Oh, itu banyak dek tu. Kalau kau jatuh pula dalam rasa mak terkejut tu. Wah, sini banyak dek. Ni. Ha. Penyu lah kan. Ui, laju dia. Ha. Tu juga. Mana dia? Nampak tak? Nampak? Besar. Ada nak makan betul penyu tak? Tak nak. Habis tu nak apa? Nak penyu je. Nak penyu je? Nak bawa balik? Mana boleh bawa balik tu, nanti dia mati tak ada air. Kita bagilah dia air. Ha? Kita bagilah dia air. Mana boleh, dia bukan je minum air biasa, dia minum air laut. Nanti dia mati rumah kita tu pula tak ada laut. Nak beli kat mana? Kolam mana? Kolam pun tak ada. Ha. Macam mana? Kita ambillah air laut lagi kat dia. Ha? Kita ambil. Ambil apa? Kita ambil dia kura-kura. Kita ambil
Lepas tu? Lepas tu letak dia. Ambil air laut letak dia. Berapa lama nak kekal air laut? Nanti air laut kering? Ha. Tengok kat kereta tu. Panjang Justan. Malaysia tu. So dia ternak ikan. Dia buat projek trafik ni. Saya kata Ada cahaya tak? Adik tu mau nak main kaki dia. Tolak dia kot sikit. Asam dulu. Ha. Dah mengantuk sangat dah. Cuba ada kakak menjupung dia. Baby tua ni. Okey, diam-diam jatuh cinta. Okay, ready adik Zara? Dia nak kek tu. Okey, sekarang kita nak balik dah. Inilah apartmen yang kita tinggal selama 3 hari. Kita nak balik. Tanda sini.